Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seram Media. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan 2, 3, 4, 5 hari ni. Heboh katanya skuad Harimau Malaya dijemput untuk join satu kejohanan di Asia Tengah, KAFA Nation Cup. Alah, kejohanan ni macam Piala EFF lah. Kalau Piala EFF untuk pasukan-pasukan yang berada di negara Asia Tenggara. Tapi KAFA Nation Cup ni pula kejohanan untuk pasukan yang berada di negara Asia Tengah, Central Asia. Sebab tu namanya KAFA Nations Cup, sebab anjuran Central Asian Football Association. Kalau betul berita ni, patutlah FAM tolak jemputan Indonesia untuk bermain di FIFA International Break pada awal September nanti. Sebab KAFA Nations Cup ni dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos sampai 9 September. Kali pertama KAFA Nations Cup ni dianjurkan pada tahun 2023 di Kyrgyzstan dan Uzbekistan, melibatkan 6 ahli KAFA dan satu pasukan jemputan Oman. Formatnya macam ni. Setiap pasukan diletakkan dalam pot 1 sampai pot 4 based on ranking FIFA masing-masing. Lepas tu pasukan-pasukan ni akan diundi ke dalam 2 grup. Disebabkan ada 7 pasukan bertanding, grouping jadi tak balance lah. Grup A ada 4 pasukan, grup B ada 3 pasukan. Match grouping berlangsung satu perlawanan je, tak ada perlawanan timbal balik. Pasukan di tempat kedua grouping akan terus main match penentuan tempat ketiga dan keempat. Juara grouping akan ke match final untuk tentukan pasukan tempat kedua dan juara KAFA Nations Cup. Match knockout ni pun berlangsung sekali je, tak ada timbal balik. Format ni pelik sikit lah sebab tak ada peringkat semi-final lah. Daripada grouping terus tentukan siapa akan bermain di tempat ketiga dan keempat dan juara dan naib juara. End up pasukan jemputan Oman di tempat ketiga menewaskan Kyrgyzstan. Iran juara KAFA Nations Cup tahun 2023 menewaskan Uzbekistan 0-1. Tak pelik sebab daripada 7 pasukan ni, Iran punya ranking FIFA lagi tinggi lah pada masa tu, di ranking ke-20. Untuk KAFA Nations Cup 2025 katanya masih dihostkan oleh Kyrgyzstan dan Uzbekistan. Dikabarkan 8 pasukan akan join, 6 pasukan daripada ahli KAFA sendiri, 2 pasukan jemputan Oman dan Malaysia. Katanya KAFA try jemput Rusia dan Thailand, tapi jemputan tu ditolak. Rasanya format pun lebih kurang samalah, main grouping lepas tu terus knockout. Sebab KAFA kena settlekan kejohanan ni dalam tempoh 2 minggu. Kalau betul lah Malaysia join KAFA Nations Cup ni, skuad Peter Kalimovsky akan betul-betul diuji dalam kejohanan ni. Sebab akan bersaing dengan pasukan-pasukan yang berada di ranking lagi baik. Hanya Turkmenistan dan Afghanistan je yang ranking bawah Malaysia. Paling power masih Iran di ranking 18 FIFA sekarang ni. Kalau Malaysia dapat mencatatkan keputusan yang positif, bolehlah panjat ranking FIFA sikit. Setakat ni tak ada lagi pengumuman rasmi daripada FAM ataupun pihak KAFA sendiri. So kita tunggu je lah pengumuman rasmi nanti. Tapi hari tu memang Peter Kalimovsky ada cakap akan ada kejutan pada September nanti. Akan ada friendly match yang sedang diatur untuk persiapan 2 match kelayakan Piala Asia lawan Laos pada Oktober nanti. Itu je sedikit perkembangan berkenaan dengan skuad Harimau Malaya. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.